Okey, kita tengok ya, mana dia jalan penjara dulu. Okey, kita lalu depan jalan hospital ni. Ini jalan hospital. Lepas tu kita masuk ni, nak masuk ke Bandar Kuantan. Sini komplek Teruntum ya. Ni komplek Teruntum sini. Masuk ni. Jadi kalau kita pergi ke sini, dia pergi ke bandar ni. Ke jalan masjid. Jadi dia ni jalan ke sini. Ini jalan penjara dulu. Dia bertembung dengan jalan Wong Ajang kan. Okey. Jadi jalan penjara ni sekarang ni dia dah jadi jalan Mat Kilau utama. Kita tengok ni. Ni jalan penjara ni. Jalan ni kita tengok ni. Jalan Mat Kilau utama namanya. Dah ditukar ya. Daripada jalan penjara menjadi jalan Mat Kilau utama. Okey.